Ini ayam ni, ayam goreng berempah untuk 20 pack nasi biryani Jumaat Barokah. Acar nanas untuk nasi biryani. Daun salad sudah basuh bersih, dah pack, masukkan dalam plastik ni. Kalau nasi tengah panas-panas, so mesti masukkan salad dalam plastik. Kalau kita letak je atas nasi tu nanti akan jadi lebam. Tak sedap lah. Tujuh hias paket. Harga untuk buat masa ni. Nak WhatsApp je Zul nasi. Ni customer Zul ni nak infak ke masjid. Walaupun tak banyak, di sisi Allah tu pahalanya berganda. Okey, salad dengan nanas belum letak. Okey, dah siap dah ni. Customer pun dah ada dah depan rumah.